Assalamualaikum. Hari ni sama dengan Abel lagi. Hari ni Abel buat special delivery lah. Tapi tak deliver lagi. Okey, jom mari kita tengok sebutir kereta. FF5 bus blue 2024. Kereta ni tak tahu lagi showroom, tak ada deliver lagi. Tapi customer request lalu. Tengok. Kita siap pasal lalu. Sekala customer ambil dulu baru pasal. Kita pasal exhaust ni dekat Genting Motorsport. Tengok boleh lihat lah robot FF5 di Kota Baru. Tapi yang istimewa kereta ni buat Abel ada hati lah. Mari free dah. Dengan janjang JS Racing. Jadi customer tak perlu imak lah. Lepas ni kita akan buat depan, kita akan pasal leak. Lepas tu tinted biasa siap dah. Habis lagi tinted dah bagi tadi. Ni exhaust tu asal dia. Boleh tengok asal. Lepas ni kita tengok exhaust dia start daripada depan sampai belakang. Brand RSE. Kereta ni kalau Abang tak silap lah, regular customer Abang rasa ni aku 7 putih. Kereta dia memang kereta biasa-biasa je lah. BM, Honda ada belakang. Jadi semua kereta dia memang melalui Abang belakang. Kalau nombor juga, orang memang belakang kereta apa dia. Weather profile, tapi segala monitor semua pasal guna air kereta, Abang urus A sampai Z. Boleh tengok di condition kereta sekarang mana. 2024 Ghost Blue. Nah ni siap exhaust siap dah. Tinted beres dah. Kereta pun baru lepas basuh. Nah ni kita on the way nak balik office lah. Tapi macam biasa lah. Sebelum kita deliver tu, minyak kita tukar belakang dia. Kita servis siap belakang dia. Pasal kita akan bagi kereta tu customer tu memang kereta macam kereta baru lah. Nah dia punya mileage. Tanda kita tukar 4,000. Asal kita tukar itu 4,400. Cuma lah ni kita on the way nak balik office untuk deliver. Kita try belanja demo lah punya exhaust. Lepas kita buat tukar exhaust tu. Okey, ni kita nak belanja bunyi exhaust. Yang mana? Okey. Bunyi dia. By Genting Motorsport.